Assalamualaikum dan hai. Sebelum saya mulakan penjelasan topik pada hari ini, saya ingin mulakan dengan satu soalan. Pernah tak lepas kita buat sesuatu, kita terfikir semula, kenapa aku buat macam ni tadi? Jawapannya, mungkin ada dalam dunia psikoanalisis Freud, satu teori yang cuba menyelam jauh dalam minda manusia, termasuklah pemikiran bawah sedar. Psikoanalisis. Psikoanalisis adalah teori yang percaya bahawa tingkah laku manusia banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Maksudnya, ada faktor tersembunyi seperti pengalaman, keinginan dan konflik pada masa lalu yang kita tak perasan. Seterusnya, saya akan beralih kepada 3 struktur kepribadian oleh Freud. Bayangkan, ada 3 watak dalam minda kita yang selalu bertekak. Kita ada id, ego dan superego. Yang pertama, id. Apa itu id? Id ialah dorongan, nafsu, emosi dan keinginan dasar. Id ni bahagian yang paling primitif. Id bertindak mengikut pleasure principle ataupun prinsip keseronokan yang bersifat segera. Kalau id ni boleh bercakap, dia akan berkata, aku nak benda ni sekarang juga. Biasanya keinginan yang id nak ni bersifat negatif. Jadinya dia akan diseimbangkan dengan superego. Apa itu superego? Superego ialah suara hati nurani ataupun sifat moral seseorang. Superego ni biasanya dia terhasil daripada didikan ibu bapa dan ajaran agama. Superego akan menentang atau menghalang id dengan berkata, tak boleh buat macam tu, salah tu. Seterusnya, ego. Ego ialah watak yang berada di tengah-tengah. Dia akan menyeimbangkan kehendak id dan juga superego. Id biasanya bertindak mengikut prinsip realiti. Konflik antara 3 watak inilah yang akan membentuk tingkah laku manusia. Persoalannya, adakah pengalaman pada masa lalu mempengaruhi tingkah laku kita? Ya, Freud percaya bahawa pengalaman pada masa lalu akan membentuk personaliti kita sekarang. Kesimpulannya, teori psikoanalisis oleh Freud telah menjelaskan tingkah laku manusia dipengaruhi oleh alam bawah sedar. Walaupun banyak kritikan terhadap teori ini telah menjadi asas kepada teori moden dan telah membuka pintu kepada perkembangan banyak teori pada masa sekarang. Sebelum saya tamatkan video ini, saya akan sertakan infografik yang telah saya hasilkan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.